Terletak di tengah Bandaraya Shah Alam, Muzium Sultan Alam Shah merupakan muzium negeri Selangor yang dibangunkan selepas penyerahan Kuala Lumpur kepada Kerajaan Pusat pada tahun 1974. Muzium ini telah dirasmikan oleh Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada tahun 1989 dan dinamakan sempena Sultan Selangor ke-7 iaitu Sultan Isamuddin Alam Shah. Muzium ini merupakan pusat khazanah warisan negeri Selangor dan mempunyai 3 balai pameran iaitu Balai Sejarah, Balai Kebudayaan dan Balai Warisan Alam Semula Jadi. Kepelbagaian artifak dan pameran menarik yang terdapat di muzium ini membolehkan para pengunjung untuk menerokai lebih mendalam mengenai sejarah dan pembangunan negeri Selangor serta menghargai keindahan budaya yang menjadi warisan masyarakat tempatan di negeri Selangor khususnya. Balai Kebudayaan. Balai ini mempamerkan kebudayaan masyarakat daripada pelbagai etnik di Selangor seperti Bugis, Jawa, Minang, Banjar, Mendiling, Rawa dan sebagainya. Keunikan budaya dan gaya hidup yang diamalkan oleh pelbagai etnik di Selangor dipamerkan melalui koleksi peralatan adat resam, kegiatan sastera dan kesenian. Selain itu, terdapat juga pakaian dan peralatan tradisional seperti koleksi busana Melayu, alat-alat tembaga, alat-alat bunian dan senjata tradisional. Kepelbagaian budaya juga turut dihidupkan melalui pameran yang ramai menarik yang terdapat di balai ini. Balai Sejarah. Balai ini mempamerkan pelbagai artifak prasejarah yang dijumpai di tapak penempatan awal manusia di Selangor. Seterusnya, sejarah pentadbiran Selangor dipamerkan melalui ruangan zaman Melaka Johor, zaman Portugis Belanda, kedatangan orang Bugis, pembukaan ibu kota, zaman penjajahan dan prakemerdekaan. Sehinggalah Selangor mencapai status negeri maju pada tahun 2005. Antara koleksi menarik di balai ini adalah serpihan gedadong son yang dipercayai asal peninggalan dari zaman Gangsa Besi. Balai Warisan Alam Semula Jadi. Balai ini mempaparkan mengenai kekayaan warisan alam semula jadi yang terdapat di Selangor. Kepelbagaian flora dan fauna di Selangor digambarkan melalui diorama terbuka dan haiwan yang diawet seperti spesies ikan, hidupan liar, binatang buas, spesies serangga, belalang, kupu-kupu dan sebagainya. Antara tarikan menarik yang dipamerkan ialah replika buaya pucung iaitu buaya tembaga terbesar yang dijumpai di Semenanjung Malaysia. Selain itu, pengunjung juga boleh mengalami sendiri pengalaman memasuki Gua Batu melalui replika yang terdapat di balai ini. Pameran luar. Selain daripada koleksi dan artifak di balai-balai pameran, terdapat juga koleksi Muzium Sultan Alam Shah yang dipamerkan di luar bangunan muzium. Antaranya ialah kereta mantan Menteri Besar Selangor yang pertama, kereta perisai model Ferret, kepala dan gerabak kereta api Tanah Melayu dan sistem radar.
Muzium bukan sekadar tempat melihat, tetapi tempat memahami. Ia membuka mata kita terhadap perjuangan dan jati diri bangsa. Warisan Malaysia bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk dihargai dan diwariskan. Ayo, terokai Muzium Sultan Alam Shah dan rasai sendiri denyut nadi warisan negeri Selangor.